Hello bos, selamat petang, selamat petang. Saya Mr. Pang hari ini saya nak recommend kawan-kawan kereta ni. Tengok banyak sporty, lepas tu SUV. Bawa banyak sedap. Tahun 2018 Mazda CX-5 CX-5 2.0 punya. Ini petro 2.2 diesel. Ini petro. Harga cuma jual 64,800 saja kalau harga cash. Kalau kereta nak loan bank boleh ikat 8 tahun, bulanan 900 lebih ya. Full loan, zero deposit. Kalau ada 10% itu deposit, mungkin dia punya bulanan 800 lebih ya, 800 lebih boleh dapat. Dia warna banyak cantik sebab datang punya biasa warna biru ke warna silver, ini datang warna hitam. Lepas tu groom. Okey, banyak cantik. Dalam pun sama, interior pun sama, warna black color dengan warna silver. Okey, tayar Continental tayar UC 6 tahun 2023. Dalam macam ni. Nampak warna groom, warna hitam, groom. Okey, dia dua warna saja. Banyak cantik. Dia punya dalam banyak senyap. Dia punya material pakai banyak baik. Ini semua leather bukan hard plastik semua leather. Okey, semua leather lembek punya. Dia punya seat macam ni. Ada grab, tapi lembek lah, kira lembek. Kalau BM ke Volkswagen dia keras sikit, tapi dia boleh tahan lama. Okey, ada power mode, ada sport mode, tapi pedal shift tak ada pedal shift tak ada. Okey, dia pedal shift nak main dia main sini aja. Okey, belakang macam ni. Kira cantik, mounting pun tak ada gegar. Dia punya kapet pun sama juga, groom warna hitam. Cantik. Belakang punya seat macam ni. Okay. Pun sama juga, groom warna hitam. Belakang macam ni. Banyak cantik. SUV lah. Tahun 2018 Mazda CX-5 2.0 GLS high spec. Harga jual 64,800. Kalau nak loan boleh loan bank 8 tahun. Tahun 2018. Kalau kredit boleh sampai 9 lah. Memang confirm boleh sampai 9. Kalau bos-bos dan kawan-kawan siapa berminat, boleh kontak kita lah. Kita ada dapat yang kereta ni. Mazda CX-5 tahun 2018. Kalau ada apa murah-murah kereta, saya akan video lagi. Thank you bos. Thank you.